at least 5 jam sebelum berlari. Kerana salah satu sebab korang rasa nak muntah ketika berlari, maybe korang makan sebelum berlari tu terlalu dekat. Contohnya korang makan sama ada 1 or 2 jam or 3 jam. Itu adalah masa yang tak sesuai mana untuk korang makan sebelum berlari, terutama makan benda berat. So untuk penyelesaian dia, korang kena makan at least 5 jam sebelum berlari. Kerana apa? Kerana 5 jam itu adalah waktu yang digestion boleh berlaku dengan baik dan korang berlari tu tak mengganggu korang punya performance. Kadang-kadang kita fikir macam tak berkait sangat makan kan, tapi itulah hakikatnya. Kalau korang makan lewat, korang akan rasa termuntah dan lebih teruknya mengganggu korang punya performance. Ataupun kalau korang macam rasa lapar tapi korang nak berlari, korang boleh try makan roti or buah or mana apa-apa karbo yang boleh korang cover dulu. At least korang boleh rasa kenyang. Dia miss, kalau bahasa kampungnya, kenyang tipu-tipu dulu ataupun alas perut dulu sebelum korang makan yang makanan berat. Thank you.